Pas de soleil, 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 pas de soleil. Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Hafiz Jamal channel. Mantap. So hari ni kita orang on the way nak ke PD. Aku pun dah isi minyak, dah buat alignment semua. Tapi itulah sekarang tengah jam. Aku tengok kat Waze, highway Utara Selatan pun jam. Jadi aku ikutlah jalan dalam. Jalan dalam pun jam. Dah lah panas ni, tidur tak ada. Aku rasa macam kulit aku dah terbakar dah ni. Kiri kanan ni memang panas. Tak tahulah, memang nak kena pasang tinted lah. Tinted mahal pula, 300 lebih. Aku baru je lepas habis skater kan. Tunggulah berapa hari lagi aku ada duit masuk awal ke, gaji masuk awal ke kan. So jomlah aku nak drive dulu. Nanti kita jumpa kat sana. Okay. Sekarang pun aku dekat kota Warisan, nak ke Nilai lah. Sebab aku ikut jalan dalam. Dan ni pun sekarang dah tak jam sangat lah. Sikit-sikit je jam. Okay guys, aku tak sampai lagi sebenarnya. Aku masih di Sepang. Sebab aku ikut jalan dalam, dia jam lah. Jam, lepas tu jalan kecil. So kereta pun buat slow. Ni pun dah pukul 2 lah. Aku tadi gerak pukul 12, tak sampai lagi. Dan aku nak pergi makan dulu lah. Tapi kan dekat sebelah sini pula ada kedai tinted guys. Aku dah lah panas ni. Habis aku punya tangan merah lah. Tapi aku takut tinted murah ni dia tak ada IR, IRR, U apa semua tu semua tak ada. Sebab kereta aku sebelum ni ada. Tapi mahal lah, aku buat 6.5 macam tu. Jadi terpaksalah aku tunggu untuk buat appointment untuk depan je dalam 300 lebih. Tunggulah ada duit nanti baru aku buat. A few minutes later. Alhamdulillah selesai dah makan. Rating 3/5 lah. Boleh lah. Kiri. Mana kiri? So aku pun dah beli dekat Speedmart. Ni barang-barang dia. Tapi sini maju lah. Dia macam-macam ada. Yau-yau ada, Baker's Cottage pun ada, Speedmart ada, My News ada, macam-macam lah. So jomlah kita terus ke destinasi. Kalau kat sini lagi 35 km, tak jauh dah. Alhamdulillah dah sampai. Kita kena drop ini barang dulu. Cantik lah tempat dia guys. Aku parking jauh tu, kat belah sana. Mana tu? Sebab dah letak barang kat situ. Ada fish. Tu ada anak fish. Ramai geng. Ni menunggu kot. Jadi dia tak menghadap kedai bangunan yang sana tu. Baru tak dia akan menghadap kedai lain. Jadi ini saya bagi bawah level 1 dari ke kanan di kanan depan sampai di bangunan dia. Akan ada fire show. Dekat pukul 9 malam. Yeah, dah sampai. Yeah. Jom kita tukar baju dulu. Lepas tu baru mandi. Cantik guys. Jom tukar baju dulu. So ni lah rumah-rumah dia. Kita orang tingkat 5. Ni yang mahal punya kot, yang mewah punya. Tu ni tempat lepak kot. Tengok-tengok view kan. Ni view laut. Untuk hotel ni, kalau untuk yang kat sini lah, yang bangunan tinggi ni dalam 200 lebih lah, 240. Yang besar rumah sebiji-sebiji ni mahal lah, mungkin dalam 300-400. So tak apa, ni pun okey kak. Ni ada pantai ke depan ni, terus pantai. Oh boleh out lah.
Wah. So inilah start dia. Ada almari kat sini. Wah, ada iron lah. Ada sejadah, ada bantal spare. Nah, ni macam biasa lah. Hai. Dan shower. So inilah biliknya. Katil single 3. Sebab katil king full. Ni TV dia. TV lama sikit. Tapi tak apa, kita tak tengok TV sangat. Kita nak tengok. Tu dia, ini dia. So inilah view dia daripada atas. Cantiknya, ya Allah. Ni depan ni bilik paling mahal. Yang tu sederhana mahal. Yang ni antara yang murah sikit lah. Tapi mahal juga, 200 lebih. Bolehlah chill-chill kat sini, duduk tengok view. Boleh buka ke dia punya tingkap dia? Boleh guys. Ada view pagi. Tutup balik. Inilah hotel aku untuk 2 hari 1 malam, iaitu di Hotel Avilion. Ni kau tengoklah ni. Nama hotelnya ni. Pada aku dengan view, dengan culture dia, memang kenalah dengan harga. Ada laut, ada tempat mandi, ada breakfast kita orang tak ambil sebabnya breakfast dia mahal. So kalau campur breakfast dalam 300 berapa 310, 320. Kalau tak termasuk dapat dalam 2425 macam tu je. So tu je, aku nak pergi solat, nak rehat jap, lepas tu nak tukar baju, nak pergi mandi untuk petang. Petang ni aku bawa korang pergi tengok bawah lah. Kita jalan-jalan dekat pantai pula. So inilah kolam dia. Ni kolam budak ni. Tapi ada gelongso tu. Dia orang dewasa naik tu. Boleh ajak aku naik kak. Dan ni kolam dewasa. Ni kedai makan. Court, Village Court. Depan sana pantai. Alhamdulillah, dah selesai mandi. Next kita pergi pantai. Sesekali macam ni best juga lepak pantai, tengok suasana. Syok lah. Tapi kalau hari-hari macam ni kan best. Tak kerja. Itulah. Many hours later. Hello guys, selamat malam. Aku baru bangun je ni. Memang ngantuk gila. Yelah main nganak, bawa kereta, ada gotong royong kat office lah. Jadi ni memang So aku nak pergi cek makan jap kat luar. Aku nak tengok char kway teow kat PD ada char kway teow kan. Lepas tu aku nak tengok ni, kat depan ni ada bunga api bunga api pula. Ada firework bunga api lah. Depan ada fire tu, api ramai api. Wah, fire lah. Jom kita tengok sekejap. Ramai juga orang kat luar. Dia orang tak ngantuk ke? Ada kedai makan sini. Tadi aku tengok kat bilik, kat atas lah ada orang main api. Lepas tu turun dah habis lah. Time aku dah gerak pergi beli char kway teow lah, dia on balik api. Tak apa, kita pergi beli dulu char kway teow. Nanti aku singgah balik lah, tengok kalau ada api lagi aku tunjuk. Kalau tak ada aku balik lah naik atas. Ni guys, harga untuk breakfast mahal kan, RM55. Ni afternoon dia. Okay, ni guys suasana malam dia. Cantik lah. Lepas tu ni bar ni. Okay, aku dah search lah untuk cari King char kway teow. Bini aku lah teringin sangat nak makan. Kita datang PD dia nak makan. Tapi itulah, anak aku tidur, mengaku aku tidur. Jadi aku pun nak pergi cari lah ni kejap. Let's go. Aku
punya range lagi 389 km, average 14.2. Dia tak tinggi sebab dekat. Kalau jauh dia naik average dia. Itu kan sampai 23 km per liter. Ni 14 je sebab dekat. Aku pun tak bawa laju, buat slow je. Aku bukan jenis yang kaki tekan. Sebab tu aku tak ada video, aku buat speed limit berapa, tak ada. Aku memang jarang tekan. Okay guys, aku dah dapat dah King Char Kway Teow aku. Ni hope my wife gonna be like it lah. Cik cakap English ya. Jom kita balik. Okay, aku pun nak sampai bilik aku. Aku nak tengok ada ke api lagi. Alah, ada tak ada api lah. Dia ada party lah, macam party pun ada. Weh, ada lagi, dia main api lah. Dia main api. Jom kita tengok api. Jom. Aku tengok api, jap. Woo! Ni kedai arak punya. Memang kedai arak tu yang aku dapat rekod sebab aku dah lapar. Satu lagi sebab aku ingat aku rajin sangat nak rekod lama-lama tu. Nak edit lagi nanti. So itu je lah. Jumpa esok guys. Good night. Early the next morning. Hello guys, selamat tengah hari. Dah nak balik dah aku. Dah siap packing semua ni, dah keluar dah. Dah check out dah. Tadi pagi macam biasa lah, aktiviti mandi-mandi kat pantai, mandi dekat kolam. Tu sama je lah, kolam dengan pantai sama je design dia. Jadi aku tak rekod lah. Aku rasa kalau book hotel macam ni, bilik macam ni kan, sesuai untuk 3 hari 2 malam okey kot. Sebabnya kalau 2 hari 1 malam tak puas lah. Sebab pagi dia air naik tau, malam air naik. Jadi boleh lah untuk mancing ke apa, sesuai lah. Boleh tengok pemandangan. Macam bilik aku ni 1 malam cukup dah. 2 hari 1 malam. Macam ni pun rasa 2 hari 1 malam okey kot. Gambar jom gambar. Woi, sebelum balik aku dapat guys latih. Tapi dengan syarat aku kena review 5 bintang. Tapi memang terbaik pun. Sebab tu aku buat 5 bintang. Next time ada masa aku datang lagi. Ada duit datang lagi. Okay guys, aku dah on the way balik ni. Dan total kita orang spend untuk trip ni adalah 420 lebih. 400.5 lah. Ni nak makan tengah hari lagi. Mungkin dah 400.5 lah. Dia tak adalah mahal sangat, murah sangat. Dia average lah. Sebab nama pun apa ni, travel kan. So itu je daripada aku. Sekian, Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.